Sastra Islam memimpin kelumuran akal dan budi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integrasi ilmu nakli dan akli. Salam saya Qasim Dan salam FBBU nombor 1. InsyaAllah pada edisi ke-6 kali ini podcast bersama pensyarah, kita membawa seorang tetamu. Sebelum tu saya memperkenalkan diri saya Ahmad Farhan. Dan saya Luqman Hakim. Okey Luqman, pada edisi kali ini kita membawa tetamu yang macam mana Luqman? Kalau saya nak describe tetamu pada hari yang kita bawakan, saya rasa seorang figura yang hebat. Tapi kalau kita nak tahu dengan lebih mendalam, saya rasa kita kena memperkenalkan dulu lah. Memperkenalkan saya setuju. Kita tak mau basa-basi, kita nak teruskan saja. Betul. Okey, jadi kita memperkenalkan Dr. Hishamuddin Ahmad. Okey, Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Sihat Doktor ni? Alhamdulillah. Tadi Doktor sembahyang Jumaat kat mana? Tadi sembahyang kat Pusat Islam. Pusat Islam. Sempat makan tu? Sempat. Jadi okey Doktor, tanpa masa kita nak tahulah tentang latar belakang Doktor. Boleh tak Doktor ceritakan sedikit tentang latar belakang Doktor sehingga ke hari inilah Doktor dari Dari zaman belajar sehingga boleh mengajar di musim hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cakap ni? Boleh. Cakap. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hishamuddin bin Ahmad, pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia, Fakulti Bahasa Pertama, dan diletakkan di bawah program Sarjana Muda Bahasa Arab dan Kesusastraan Islam. So bila bertanya tentang background ni, so saya inilah nak cakap tentang satu falsafah yang kita pegang lah, iaitu Al-Insan Ibnu Bi'adihi, iaitu manusia ni lahir daripada dia punya environment yang yang dia duduk. Okey, berbalik kepada falsafah tu, kalau kita tengokkan bahawa saya ni orang Kedah lah. So kalau orang Kedah ni biasalah suara kuat. Kenapa suara dia kuat? Iaitu kemungkinan sebab sawah ni banyak. So ya betul. Ada belah kolah Doktor? Ada belah-belah benda. Selepas tu bahasa daripada Kedah, Arustar, salah satu kampung di dekat dengan Kepala Batas. Okey. Lepas tu sambung belajar di sekolah menengah di Perlis. Iaitu di Al-Madrasah Al-Alawiyah Diniyah. So dasarnya sekolah agama lah. So background kita sama je lah, sekolah agama. Semua orang belajar bahasa Arab di situ. Selepas tu sambung di Jordan, iaitu degree di Jordan, ada Hashimah University selama 4 tahun. Dekat situ pun ada bi'ah dia juga, memberi kesan kepada personality saya sendirilah, iaitu belajar di universiti di Jamiah Hashimiyah tu, populasi budak Melayu hanya 5 orang sahaja. Maksudnya selama 2 tahun banyak yang kami bercampur dengan bahasa dengan orang Arab lah. Kalau 5 orang tu Doktor, banyak. Dari mana? Kau semua? Johor 3 orang, Kedah 2 orang. So di situ bila pergi asing-asing, maka bersarapan lah apa semua dengan kawan-kawan Jordan lah. So di situ dah praktis bahasa. Jadi sebab apa dia 5 orang saja belajar Malaysia? Universiti tu saya nak beritahu background saya ni dimulakan dengan semuanya dalam penuh cabaran kehidupan saya. Contohnya Kalau cabaran tu Doktor sakit. Ya. Maksudnya cabaran saya di situ adalah universiti baru dan hanya diletakkan 5 orang pelajar saja. Yang lainnya adalah orang Jordan lah. So universiti baru, bangunan baru, program pun baru. Macam sebagi Malaysia hanya 5 orang. 5 orang. Kalau dia macam Indonesia semua Tak ada. hanya Malaysia dan Jordan saja. Ya. So di situlah saya dapat bahasa lah. So itu saya cabaran tu bentuk siapakah saya. Selepas tu habis di Jordan, saya bekerja selama 1.5 tahun di kolej swasta. Namun saya rasa saya perlukan cabaran baru. Dan saya pergi sambung belajar. Berhenti dan sambung belajar di UIA selama 2.5 tahun dapat master.
Selepas tu sambung lagi 4 tahun setengah untuk buat PhD di UAE juga, supervisor yang sama, bidang yang sama. Kalau boleh kami tahu daripada degree sampai ke PhD tu bidang tu? Bidang bahasa Arab. Bidang bahasa Arab. So itu bahasa Arab dan sastra lah. Sastranya bukan macam sebagi lah, sastra Arab betul lah, macam bahasa Melayu dan sastra. Okay, so kat situlah develop. Bila masuk UAE tu saya terkesan dengan UAE tentang Islamization lah. Macam kamu produk Musim akan berbangga dengan integrasi. Kami, darah kami adalah darah Islamization. Okay, okay. Ya. Okay, so lepas tu join Musim pada 2002. Lepas tu jadi pensyarahnya pada 2010. Sebabnya saya jadi bekerja dahulu sebagai guru bahasa. Selepas itu dapat PhD, saya minta tukar untuk jadi pensyarah. So sekarang ni sampai kini lah saya berkhidmat di USIM selama 2002 sampai 2025, lebih kurang 20 tahun lebih lah. So 2002 doktor baru masuk USIM? Ya, baru masuk USIM. So jadi guru bahasa tu hanya mengajar bahasa? Mengajar bahasa sahaja, iaitu bahasa sebagai kemahiran. Bila masuk ke fakulti kena mengajar ilmu bahasa Arab. Dia lebih mendalam. Setahu saya, doktor merupakan KP yang pertama lah bagi program Sembaki ni. Ya, alhamdulillah, itulah dia punya perancangan Allah lah, menetapkan menjadikan saya KP yang pertama. Itu adalah cerita dia, ada sebalik cerita dia, iaitu kami buat satu program baru, which is Sembaki itu. So kami tengok kita ada sarjana muda dalam berkaitan dengan komunikasi, hartakan universiti lain, ada juga bahasa Arab dengan keusahawanan, dan ada juga tentang bahasa dan sastra Arab. Tak ada pun satu program akademik yang fokuskan kepada sastra Islam. Kurang lagi lah tentu. Masa tu tak, memang tidak ada, dan hartakan di Middle East hanya ada di peringkat master sahaja. Daripada situlah kami develop satu program di bawah undergraduate lah, iaitu budak degree. Kiranya dulu masa doktor masuk pada tahun 2020, memang doktor di FPBU ke ataupun di fakulti lain? Saya di FPBU dan saya di program Sarjana Muda Bahasa dan Komunikasi. Okay. Sebelum Sembaki Sembak dahulu, lepas tu buat program baru 2010. 2019 dibuka kepada Sembaki. Masa itulah di offer juga oleh pengurusan fakulti untuk jadi ketua program. So dengan ayat yang saya paling ingat adalah Isyamuddin, kamu yang develop dengan tim, develop the program iaitu Sembaki sehingga lulus peringkat kementerian. Sekarang ni boleh tak tolong hasilkan graduan untuk program ni juga. Offernya untuk saya jadi seorang KP lah, nak manage new program dengan pelbagai halangan lah, cabaran biasa saja. Alhamdulillah setakat ni Sembaki berkembang dan berkembang. Alhamdulillah. So itulah maksudnya bagaimana daripada sekolah menengah, sekolah ke universiti, peringkat PhD, lepas tu masuk ke USIM berkhidmat selama hampir 20 tahun sehingga sekarang. So itulah latar belakang saya, berdasarkan iaitu manusia ini adalah hasil daripada bi'ah dia, iaitu persekitaran dia. Okey doktor. Jadi bila sepanjang pembelajaran sehingga menjadi tenaga pengajar dan sebagainya ni, boleh doktor terangkan apa cabaran, beberapa cabaran lah semasa doktor cuba menjayakan sastra Arab ni, program sastra Arab. Saya bila nak di interview ni, dalam podcast ni, saya berfikir apakah yang kamu cakap. So apa saja jawapan saya akan kaitkan dengan falsafah yang saya pegang. Contoh yang tadi, bila saya mulakan tadi tentang latar belakang, saya katakanlah al-insan ibnu bi'ati. Berkenaan dengan cabaran pula. Cabaran adalah kita katakan
kita ni style jawab orang hebat. Faham tak? Kalau tak ada controller ke atas, Dia takut tim bila ada controller, kita akan patah balik ke BR tadi. Betul. Faham tak? Okey. Berkenaan dengan cabaran ini, sering saya kaitkan iaitu kehidupan kita ini di dunia ini penuh dengan cabaran, dan itu adalah sunnatullah untuk menjadikan kita lebih matang. Berbalik pada situ, apakah cabaran saya? Cabaran saya ni daripada awal lagi sekolah menengah pun dah ada cabaran. Di mana contohnya selepas SPM dapat offer ke Universiti Utara Malaysia, UUM, bidang ekonomi. Okey, pergi ke register, berdaftar, 2 minggu saja lari balik ke sekolah. Ya betul. Kenapa lari balik? Pengetua tanya, iaitu isu tidak boleh bergaul dengan wanita. Kami sekolah asrama penuh lelaki, so tak biasa. Nak shock. Okey, balik. Okey, itu juga cabarannya. Dan di situ saya cuba apply ke Jordan dan juga ke Kuwait. Kuwaitnya bidang syariah. Di Jordan tak tahu lagi, tunggu results. Kuwait tak dapat ke Jordan. Di Jordan pula cabarannya adalah universiti baru, 5 orang pelajar sikit. So saya lah jadi senior, so mencabar diri, tercabar kerana tiada senior. So semua benda saya kena explore sendiri. First batch lah. First batch memang ni. So bila saya jadi KP pertama tu, wow, saya rasa saya dah lalui dah first batch. So saya cuba bantulah first batch of Sepati lah. Okay. Cabaran yang berikutnya adalah contohnya saya buat PhD adalah sambil belajar. Kawan-kawan yang lain buat PhD dengan beasiswa musik. Saya dia hanya selepas 2 tahun saya ditawarkan pinjaman. So cabaran saya bekerja dan belajar. So 8.5 bekerja, mula start pukul 8 malam sampai pukul 3 malam itu adalah belajar. So dia punya maksud cabaran dia itulah bekerja, belajar sambil bekerja. Okay, selepas itu cabaran nak buat program ni pun ada cabaran juga. So tak salah saya mengambil masa 6 tahun buat dokumen hingga lulus. Macam-macam lah dokumen yang kena buat. So alhamdulillah last sekali cabaran tu kita dapat atasi lah. Lepas tu jadi KP pula, cabaran bagaimana nak melahirkan graduan pertama lah, anak sulung. Dan di situ juga sering ditimbulkan adalah sebaki ni, program ini ada akreditasi atau tak. Kami nak minta pinjaman tapi tak ada dalam sistem JPA contohnya. So macam-macam, alhamdulillah Allah mudahkan perjalanan sebaki. Alhamdulillah sekarang kita dapat akreditasi daripada MKA. So gitulah. Lepas tu dalam di musim ni saya terlibat juga dalam jawatan pentadbiran. So bila pentadbiran ni mengajar, kena mengajar, pentadbir pun mentadbir juga. So dalam pentadbiran pun ada cabaran juga lah. So di situ semua cabaran itu adalah mematangkan kita. So kalau kamu tengok dari awal si cerita tadi, di setiap tahun ada cabaran. Last kali cabaran itu akan mematangkan diri kita lah. So itu adalah sunnatullah untuk kita bersedia menghadapi dengan tenang. Lagi banyak cabaran, lagi akan kita create kita punya personality, kita akan menjadi lebih tenang. Tadi doktor ada mention kenaan dengan doktor terlibat dengan cabaran. Kalau boleh doktor kongsikan bahagian mana yang doktor terlibat? Saya bila selepas dapat PhD itu terus diberi diberi jawatan penyelaras unit bahasa Arab selama 1.5 tahun. Sepatutnya 2 tahun, 1.5 tahun diminta pindah ke jabatan yang lain pula, iaitu sebagai pengarah pusat pembangunan kemahiran Insaniah. So selama 2 tahun berkhidmat di sana, sepatutnya dipindahkan pula ke pusat pengajian siswaza, iaitu PPS sebagai timbalan dekan. Selepas itu saya stop sekejap.
Selepas stop tu dia akan bagikan arahan untuk kita buat program baru. So cabaran tu pula lah. So dalam tu kita belajarlah tempoh bagaimana nak menguruskan manusia, macam mana nak dengan pelajar, dengan staff lah. So di situ semuanya cabaran yang tak perlu cerita detail, tapi saya kata setiap tu ada cabarannya. Last sekali jawatan terakhir adalah timbalan pengarah usin PACE. Di situ pun sama juga cabarannya, iaitu usin PACE tu dulunya ada unit pembelajaran sepanjang hayat. Diminta untuk tukar unit menjadi satu PTJ, iaitu pusat. So dalam tu adalah cabaran-cabaran yang kena hadapi lah. So semua tu alhamdulillah mematangkan saya. Dan di usin PACE itu saya daripada bahasa perlu adapt dengan segera tentang bagaimana nak buat bisnes untuk usin, mencari duit. So bayangkan saya background sastra tentang bahasa Arab. So terpaksa beradaptasi cepat untuk berfikir sebagai seorang businessman. Sudah juga kalau macam kami ni sebagai pelajar doktor yang doktor banyak ajar kaitan dengan teknologi kan. Macam mana doktor explore ni ataupun pakar dalam teknologi. Kalau tengokkan dari sekolah menengah tu, saya suka main game sebenarnya. Main game dahulu. Selepas game baru tu. tak ingat dah, lama dah masa ni. Lepas tu masuk universiti pun main game sikit. Masa tu 3 master adalah 3-4 jam main game. Lepas tu daripada situlah mungkin inilah saya terdedah dengan teknologi ke apa, sehingga yang saya paling ingat adalah kata-kata supervisor saya, Prof. Dr. Munjid, di mana saya sering tolong dia setting words untuk bantu dia typing. Masa tu dia kata, Isam anta mutafanninun fil hasub, kamu ni cekap dalam komputer. Okey, berdasarkan tu saya rasakan itu ada satu doa untuk saya. Sebabnya selepas itu saya mula explore bila datang AI, saya explore how to guna AI. Semua explore sendiri lah. Explore sendiri itu kadang-kadang saya buat investment. Maksudnya saya pergi 2 tahun lepas saya invest lebih kurang RM500 untuk pergi satu bengkel AI, belajar macam mana ni lah proses dia, macam mana dia ni. Daripada situ saya beradaptasi dan sekarang ni saya dah semakin enhance lah knowledge tersebut. Just bagi orang kata, just bagi little bit of knowledge, then I will expand myself. So saya explore sendiri. Kalau untuk bengkel tu kan, yang tu dia khususkan untuk masyarakat ataupun terbuka kepada pelajar ataupun masyarakat? Terbuka. Cuma yang begitu bila yurannya mahal, maka ramai tak hadir. So saya berani investkan sedikit sebab saya kata zaman ni zaman AI, why not to explore, mungkin ada kebaikannya. So daripada situ alhamdulillah belajar, dan saya lepas ni explore banyak lah. Saya just kena spark sedikit, then go fly. Tadi dia doktor kan, doktor ada sebut kaitan dengan cabaran dan halangan ni adalah sunatullah yang matangkan kita macam jadi berdasarkan penyataan doktor tadi tu kan, apa kelebihan yang doktor ada yang sampai boleh macam mengcounterkan cabaran dan kelemahan, cabaran dan halangan, kelebihan yang ada kat hidup doktor yang doktor kuat sampai hari ni? Okay. Satu yang saya mula perasan lah bila saya muhasabah diri saya, apakah sebenarnya Allah cipta aku ni, personalitinya apa? Okay. So daripada situ saya nampak adalah saya suka cabaran. Okay. Bila suka cabaran, maka saya keep explore benda yang baru. Bila saya explore benda baru, kadang-kadang saya sangkakan saya mampu untuk buat sesuatu tersebut dengan kekuatan saya, dengan pemikiran saya memang mampu. Namun ada based on 2 cerita saya tak generalkan. Maksudnya di situ Allah tegur saya. Tegur saya tu maksudnya saya fail dalam apa yang saya dapat. Maksud tu fail tu kiranya fail yang di permulaan ataupun kiranya dah
explore banyak, feel ke macam mana? Selepas explore, belajar, kita bagi usaha effort yang banyak, namun masih lagi fail. So daripada situ fine, saya kata okey, saya stop sekejap untuk rehat. Contohnya saya tak nak sambung kontrak, sekejap untuk saya rehat. Okay, then selepas tahun lebih di offer lagi pada jawatan baru. So saya rasa insyaAllah saya cuba buat, explore dengan kekuatan apapun, mungkin tak boleh juga, Allah bagi juga. So daripada situ saya okey, mungkin ini adalah teguran aku, di mana aku fikir aku kuat, aku mampu dengan ilmu aku, lupa Sang Pencipta. Faham tak? So teguran di situlah mengingatkan saya, ya sekadar mana, sekuat manapun kamu, sekuat manapun, secerdik manapun kita ada Tuhan kita Maha Cerdik. So kena bergantung dengan dia. Itu yang saya katakan, cabaran tu yang mencabar kita, tetapi kita kena bersandar kepada Tuhan. Sebabnya Allah yang membantu kita supaya berjaya. Apa-apa semua dah berlaku. Ya, betul. So di situlah tahu bila saya dapat itu pada umur 40 tahun. Dia datang kesedaran tersebut. Lama proses dia, tu faham tak? Itu 40 tahun doktor dekat mana? Masa itu berada di okey, dekat masa itu saya pada masa itu saya berada di pusat pengajian siswa lah. Okay, so dekat situ saya dah berusaha, namun tidak berjaya juga. Dan mungkin situ saya tak nampak lagi. Selepas 3 bulan saya bermuhasabah, kenapa aku tak berjaya? Berfikir dan nampak, rupanya Allah guide aku kepada something else. Sebabnya kita rasa dengan kudurat kita, dengan kecerdikan kita mampu. Sedangkan kita tak gantung kat dia. Itulah ujian terhadap saya. So, Alhamdulillah mematangkan saya dan mengubahkan personality saya lah. So di saat di mana contohnya dalam kelas saya asyik mentionkan bahawa saya cuba yang terbaik untuk mengajar pelajar saya, tetapi saya kata hidayah itu milik Tuhan. Saya hanya mampu untuk mengajar dan hidayah milik Tuhan. Dengan itulah menenangkan saya. Faham tak? So bila kita berpegang pada Islam, so insya-Allah semuanya akan tenang. Setuju yang ketiga. Itu soalan yang seterusnya kan. Apakah pencapaian yang sepanjang doktor mengajar ataupun semasa doktor mengajar, pencapaian yang doktor rasa kalau di mana-mana seminar ataupun di dalam kelas kan, doktor macam bangga nak beritahu. Memang kena beritahu. Kata ni untuk dorongan kepada anak-anak murid, untuk orang ramai. Dia nak flex sikit. Aku ni tukar cemen. Dia panggil tu aja. Mendikat tau dia gelap. Dia gelap, no problem. No, okay. Pencapaian yang membanggakan lah. Tentang pencapaian, nak cerita macam Ayo tu macam banyak sangat tu. okay. Tentang pencapaian, saya tak gemar nak cerita pencapaian ni. Okay, so apa yang saya berpegang adalah bangkit daripada kegagalan itu adalah kejayaan saya. Okay, kalau saya cerita banyaklah cerita dia, betul tak? So contohnya contoh tadi saya masuk dalam pentadbiran, contohnya bagi effort yang lebih, dan selepas itu rupanya gagal juga. Okay, so then saya rehat sekejap, muhasabah, dan saya plan pula selepas masuk pentadbiran saya masuk dalam research. Dalam research alhamdulillah tahun 2014, selepas itu 2016 saya dapat 2 grant besar di peringkat KPT. Okay, di situ satu FRJS tu biasa, iaitu Scheme Fundamental, Grant Fundamental. Satu lagi adalah grant FRJS Transdisciplinary, iaitu kajian di antara 3 fakulti, iaitu contohnya daripada pengajian Islam,
daripada aspek bahasa, iaitu daripada FPU dan juga daripada sains teknologi. So itu adalah satu grant besar yang pernah USIM pernah terima. So I'm the first lah. Team saya, we are the first who get grant. Lepas tu dengan bangganya, alhamdulillah USIM pun happy. And then selama 3 tahun kita cuba buat run. Okay, alhamdulillah hanya dapat capai 3/4 daripada objektif. 1/4 lagi adalah gagal. Tapi ketika awal kejayaan saya kata okay, fine, saya dapatkan TRKS itu yang first di USIM, itulah kejayaan besarnya. Tetapi semasa perjalanan itu berjayanya 3/4, 1/4 lagi adalah ni lah jawapannya. Lepas itu saya stop sekejap, muhasabah diri. Doktor tadi ada tentang sains teknologi kan. Doktor sebenarnya pernah dapat offer untuk mengajar student di fakulti sains teknologi ataupun fakulti lain. Semasa saya jadi guru bahasa tu, saya mengajar di banyak fakulti lah. Di fakulti ekonomi, fakulti syariah dan undang-undang, dan FST jugalah. So dari skop teknologi tu, doktor ada macam mengajar dari segi bidang teknologi. Okey, untuk tu tak, saya tak pernah. Maksudnya itu ada perkara masing-masing lah di fakulti. Kelebihan lah, cuma kami join dalam satu research project, ada daripada pakar daripada sains teknologi, daripada tengok daripada aspek ICT, dia akan minta bantuan saya sebabnya teks yang dia analisa adalah teks Al-Quran dan hadis. So dia orang tak tahu bahasa Arab, so saya jadi orang tengah di antara bidang Quran, hadis, dan bagaimanakah nak translatekan bahasa Arab itu dalam bentuk coding. Nak buat algoritma untuk satu software. Okay, so itu agak mencabar. Bagaimanakah khususnya aspek Al-Quran, macam mana kita nak asuh macam AI lah sekarang. Sekarang ni waktu ni AI lah. Pada zaman dulu tak nama AI. Kami terpaksa buat coding banyak-banyak untuk kami nak extract data, supaya nak trainkan satu AI punya minda lah. Bagaimana dia boleh berinteraksi dengan Al-Quran cara yang betul. Kat situ memanglah sebabnya Al-Quran tu sendiri kena wujud tafsir. Selain daripada teks, kita ada tafsir. Lepas tu ada lagi tafsir macam mana kita nak tu. So agak mencabar. Kalau macam sebenarnya soalan ni patut di depan, tapi setempat. Lepas tu bila ada soalan yang dia tiga, contohlah kan betul. Maksudnya yang ni daripada saya sendiri kan. Kalau untuk peringkat macam kita sebagai seorang pesara minat yang dah dapat gelaran PhD, dia dah dapat doktor lah, dia ada macam kewajipan nak perlu hasilkan kajian ataupun ikut atas individu. Okey, berbalik kepada PhD. Okey, kamu sekarang di peringkat degree, dilatih research methodology. Okey, itu degree hanyalah sebuah lesen dalam satu bidang, dan di situlah kamu boleh bekerja sebagai penolong mendaftar ataupun pegawai lah. Selepas itu daripada ramai-ramai itu akan pergilah ke master dan PhD. So master dan PhD ni adalah untuk specialist lah. Peringkat master tu adalah basic dulu, apa yang kamu belajar di peringkat undergraduate tu basic, ditambahkan lagi lah peringkat master, lepas tu PhD. Selepas dapat PhD, sebenarnya tidak perlu bangga apa-apa, sebab PhD tu adalah lesen untuk menjadi seorang akademik. Yang cabaran utama adalah what's after PhD, iaitu selepas PhD, alhamdulillah saya di offer untuk masuk ke fakulti. Di situ saya kena tahulah seorang ahli akademik kena buat apa. Teaching itu biasa, basic, kena buat research, kena buat publication, penulisan, kena buat engagement dengan community, macam-macam lah. So daripada situlah kita belajar benda baru. Macam dahulu kita belajar hanya untuk dapatkan PhD, dan selepas tu banyak kerja pensyarah. Memang kerja pensyarah ni banyak, dia adalah 24 hours. Balik rumah pun bekerja juga, pemikiran sentiasa berada di tentang apa yang kita minat, iaitu research yang kita minat. Contohnya sekarang ni saya tengah explore tentang stylistik hadis dan Quran.
So balik rumah pun balik buka tafsir juga. Pembelajaran tak habis-habis. Hanya PhD tadi adalah lesen saya untuk dapatkan orang kata okay, sekarang ni ada PhD holder, then go for research. Research tu buat untuk ummah, iaitu untuk benefit kepada masyarakat Mali lah. Sebab funder kebanyakannya daripada kementerian ni adalah daripada hasil duit rakyat, dan kita kena pulangkan balik hasil research itu kepada rakyat, benefit dia. Okay, doktor kan mengajar pun dah lama kan. Jadi dalam elemen ICT dan juga bahasa ni kan, jadi doktor boleh terang cabaran mengajar generasi, berbagai generasi, apa perubahan dia dan juga cabaran untuk memahami pelajar tu. Okey, Faham untuk pelajar tu. okey. Sebenarnya di dalam konteks universiti ini, kita di KPT kita ada satu sistem yang kita guna pakai, iaitu outcome based education. Iaitu kita kena berdasarkan kepada outcome hasil. So apa yang pelajar dapat selama dalam satu subjek selama 14 minggu. So daripada gagasan tersebut, bila kita belajar apa itu OBE itu, maka kita tahu okey, kita proses pembelajaran boleh berubah. Outcome itu adalah satu. Okay, so di situlah contohnya pada kohort sebelum ni saya tengok pelajar dia lebih tekun, suka membaca teks. So maka saya pergi ke membeli buku kitab yang banyak untuk dia explore. Selepas tu selepas COVID melanda Malaysia, so banyak yang berubah. Kat situ semua orang belajar teknologi daripada tak tahu ke tahu. So daripada situ efek COVID itu berada di pensyarah dan juga berada daripada student. So dekat situ kami tengok apa yang kami perhatikan, bahawa student pun berubah juga cara pembelajarannya. So contohnya saya ada di generasi X, sekarang ni kamu mungkin generasi Alpha, Z ataupun Alpha. So teknologi berubah dan menyebabkan orang berubah juga. Dahulunya contoh presentation hanya dalam kelas. Lepas tu pula selepas presentation, okey, sekarang ni selepas COVID kita bergerak semasa COVID tu presentation melalui video. Maka semua pun kena buat video, buat editing. Sekarang ni pula bila timbul TikTok, okey, presentationnya sekarang ni kena buat video TikTok. So di situ pensyarah dia kena berubah mengikut kepada generasi pelajar tersebut, kena sesuaikan. Dan kadang-kadang pelajar contohnya dia pun tak biasa dengan TikTok, dan kita paksakan dengan dia biasakan. Sebab sekarang itu semua orang buat. So budak-budak lah ni TikTok ni benda sangat lah, betul. Cuma sekarang ni saya pun sebagai saya ni generasi X, so saya berkawan dengan ramai juga kawan-kawan saya yang generasi bawah saya lah. Contohnya saya nak masuk 50-an, saya berkawan dengan anak-anak muda. So saya tengok teknologi apa ada sekarang ni. Sekarang ni orang main apa? Sekarang ni orang main TikTok betul. Saya tak pergi TikTok, saya hanya bagikan arahan, sila buatkan presentation melalui TikTok. Jadi doktor berpuas hati tak dengan presentation dalam alam maya? Kan dulu kan face-to-face kan ni. Jadi bila perubahan tu, adakah doktor berpuas hati? Aspek puas hati itu adalah maksudnya satu macam ni ya. Lain. Okey. Kalau aspek puas hati itu kita tengok banyak angle lah. Satu, penguasaan bahasa. Okey, yang keduanya mungkin daripada aspek penggunaan teknologi behind the scene yang kita tak nampak. Okay, so kalau orang yang puas hati kita nampak adalah mungkin dia tengok daripada aspek bahasa, wow, pelajar ni mampu ni. Tetapi ada juga, itu mungkin ada certain pelajar je lah. Ada juga pelajar yang mungkin dia tak biasa bercakap, tapi dia pandai untuk buat editing. So kat situ kita bagi effort lah. Maksudnya kita tak boleh maksudnya katakan berpuas hati semua benda pencapaian pelajar. So pelajar masih lagi dalam proses pembelajarannya, tapi dia berpindah daripada tahun 1 cara presentation macam ni, semester 2 akan tahun 2 akan ada presentation, dia akan berubah. So ada yang fast learner, ada yang slow learner. That's okay. Yang pentingnya dalam education ni dia mesti ada progress untuk diri kita sendiri.
Itu yang paling penting lah. So kalau saya nak ukur puas hati, semua benda saya tak puas hati. Sebabnya saya ni kalau dikenali adalah perfectionist. Kenapa perfectionist? Persoalan dia. Sebabnya saya, supervisor saya, Dr. Mujib, dia adalah orang Iraq. Saya belajar dengan dia. Dia terlampau detail. Saya hanya menuruti arahan sahaja. Syah Mujib Islam buat yang ni, baik, saya balik buat. Lepas tu 2 tahun setengah di peringkat master. Lepas tu PhD pula 4 tahun setengah pun supervisor. Maksudnya lebih kurang 7 tahun saya di bawah arahan supervisor ni. So selepas berjaya, alhamdulillah, maka adalah seorang kawan saya bertanya, kamu, dia daripada pesyarat Arab juga, dia tanya, kamu belajar mana? Saya kata UAE. Supervisornya siapa? Sekian-sekian sifulan-sifulan. Dia pun senyum. Kamu lulus? Ya, saya lulus. Cemerlang? Ya, cemerlang. Lepas tu, kenapa doktor? Dia katakan, kamu tahu tak, di antara orang Arab ni, orang Iraq lah yang paling perfectionist. Kamu boleh survive. So, daripada supervisor yang perfectionist, dia telah melatih saya menjadi perfectionist juga. Okay doktor, dalam konsep perfectionist tu kan, perfectionist yang doktor maksudkan tu flow macam-macam A, B, C tu perfect ataupun kita macam awal tu kita hanya macam render dulu, last kali baru perfectkan benda tu. Dahulunya, peringkat awal dahulu, saya perfectionist. Satu tak habis, tak akan bergerak kepada perkara kedua. So itulah yang saya buat selama awal saya dapat PhD, dan dia meletihkan saya. Okay, lepas tu saya berpindah ke perfectionist jenis 2. Bagi semua ada dulu, balik tengok balik semula kan. Betul-betul tu dalam baru susun. Ya, susun balik semula. Sebab itu lebih mencepatkan proses lah. Faham tak? Kalau saya katakan saya buat A, tak habis A, tak nak gerak pada B, maka cara style bekerja macam tu akan memenatkan dan memenatkan ramai staff di bawah. So why not kita bergerak kepada jenis yang kedua, iaitu kita kena ada 5 benda, kita siapkan sikit-sikit apa yang kita mampu. Then kita go for second round untuk tengok satu-satu barunya perfectionist. Perfectkan keseluruhan. Ya. So tengok bagaimana saya berubah. Mungkin kamu contohnya 2 orang lagi masih lagi muda, so please dapatkan pengalaman yang banyak-banyak untuk mematangkan. Sebab itulah pelajar dia kena terlibat banyaklah dengan aktiviti supaya dia dapat experience itulah menjadi gurunya. Kamu contohnya belajar, kamu ada pensyarah adalah guru, pengalaman kamu adalah guru juga. So semasa belajar di universiti tu, keep belajar supaya kita belajar daripada kesilapan, dan next time kita tak akan kesilapan yang sama. Ini dia macam soalan penutup lah. Penutup lah. Soalan penutup lah. Kalau untuk kaitan dengan apa yang Dr. beritahu tadi kan, yang saya dapat sebut 3 benda. Yang pertama, kesetaraan yang untuk kita berbahagian. Yang kedua, cabaran dan halangan dalam sunatullah yang untuk kita. Dan yang ketiga tu, doktor punya dia punya macam slogan bangkit daripada kegagalan tu adalah doktor punya kebanggaan. Jadi apakah nasihat ataupun panduan yang doktor boleh bagi daripada sudut tenaga pengajar, daripada sudut macam seorang ayah lah kepada kami sebagai seorang pelajar ni dan sebagai seorang manusia? Okey. Nasihat saya kepada pelajar adalah gunalah kesempatan berada di universiti ini untuk belajar ilmu dan explore perkara-perkara lain yang luar daripada bilik kelas. Contoh macam ni, kita buat podcast dan kita dapatlah skill-skillnya, dan motifnya kita dapat kemahiran baru lah. Dalam kelas pun kita ada juga kognitifnya dan kita juga ada skillnya. Cuma skillnya tidak berapa menonjol. Kamu kena explore di dalam nadi sastra Islam. Mungkin dari situ kamu akan dapat lebih realiti lah. Okay, untuk pensyarah sama ada yang baru, yang lama. So yang lama selalunya akan menasihati bahawa pelajar pensyarah adalah bapa kedua kepada pelajar, dan dia menjadi kita kan contoh tauladan.
kepada pelajar lah. Kalau dalam di rumah kita ada ibu bapa, di universiti kita ada pensyarah. That's why lah di situ kita sebagai pensyarah kena jadikan satu contoh terbaik kepada pelajar daripada aspek personality dan juga daripada aspek knowledge. Dan juga kita pun kena seringkan belajar skill-skill baru. Dengan bila kita keep belajar, membaca dan dan buat research juga, dan perkara itu akan reflect kepada pengajaran kita di peringkat bersama dengan pelajar. So itulah nasihat saya secara umum lah. Maksudnya pelajar cari mentor yang baik. Alhamdulillah kita ada tutelage, itu yang bagus. Dan kamu kena belajar dalam kelas dan luar kelas. Dan untuk bercakap kita kena bantulah. Sebab tanggungjawab kami adalah selama 4 tahun kamu berada di sini, dan kami akan cuba bantu yang terbaik lah. Terima kasih. Kita dah habis kita punya soalan. Jadi kepada penonton-penonton di luar sana, saya boleh rangkumkan 3 isi penting daripada apa yang Dr. Syamuddin kongsikan. Yang pertama iaitu persekitaran yang akan membentuk kepribadian kita. Yang kedua, sabaran dan halangan adalah sunatullah yang membentuk diri kita juga. Dan yang ketiga, kejayaan adalah apabila kita bangkit daripada kegagalan. Jadi harap-harap apa yang dikongsikan oleh Dr. Hisham dapat dimanfaatkan oleh penonton-penonton di luar sana, khususnya pelajar sembaki yang bakal ataupun yang bakal mengambil subjek dengan Dr. insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.